Kerajaan komited untuk terus memperkasa perusahaan kecil dan sederhana PKS melalui pelbagai inisiatif termasuk jaminan tambahan, kemudahan pembiayaan serta sokongan bagi memperkukuh inovasi dan pendigitalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah ini penting bagi memastikan Malaysia mencapai aspirasinya untuk kekal sebagai hub pelaburan yang diyakini di rantau ini. Menerusi hantaran di laman sosial app pada Rabu, beliau berkata ia juga bagi memastikan perusahaan tempatan dan syarikat pemula tidak ketinggalan dalam arus pembangunan ekonomi global. Beliau juga mahu melihat PKS tempatan lebih berdaya saing di pasaran antarabangsa dan harus diingat bahawa haluan masa depan mesti berpaksikan teknologi, kelestarian dan keterangkuman untuk terus berjaya. Selain itu, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan turut menyeru PKS agar tidak alpa kerana transformasi digital, kecerdasan buatan AI dan otomasi bukan lagi satu kemewahan tetapi menjadi keperluan utama yang akan menentukan daya saing dan kemajuan negara pada masa hadapan. Gabungan tarif yang semakin meningkat, perang perdagangan, ketegangan geopolitik serta bencana alam akibat perubahan iklim telah memberi tekanan besar terhadap daya tahan, kelestarian, kedaulatan dan keselamatan sistem perdagangan sedia ada di ASEAN. Sebenarnya itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menegaskan rantau ini perlu menilai semula serta menyesuaikan pendekatan perdagangannya khususnya bagi memastikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mampu menyesuaikan strategi mereka mengikut keperluan dan cabaran semasa. First, it has caused cost inflation across borders. Second, it has led to fragmented supply chains and a certain degree of dumping, challenging price points for producers. And third, it has caused business hesitation in investing due to uncertainty. Tengku Zafrul berkata Malaysia komited untuk menjadikan ASEAN sebagai lambang ketahanan ekonomi, peluang dan kerjasama serantau selaras dengan wawasan Komuniti ASEAN 2045 dan Pelan Strategik Komuniti Ekonomi ASEAN 2026-2030. Pelan strategik ini bertujuan mempercepat pemodenan perjanjian perdagangan, menghapuskan halangan bukan tarif serta merangsang pertumbuhan yang transformatif